Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini saya nak buat sedikit ulasan berkenaan dengan market. So hari ini 7 hari bulan 11 2025, hari Jumaat. Seperti biasa, M+ market Bursa Malaysia telah buka. So seperti mana yang tuan tengok dekat, tuan puan nampak dekat skrin tu adalah paparan yang M+ punya platform. Alright, so saya nak ulas sikit lah berkenaan dengan pasaran hari ini. Untuk market yang bermula tadi jam 9 pagi tadi, market buka dengan volume lebih kurang 250 juta. 250 juta macam nak cakap terlampau besar pun tak juga, tapi tak adalah terlampau kecil. So value 90.923 juta, 116 counter naik, 290 counter turun, 351 counter tidak berubah. Alright, so ini adalah secara ringkas pasaran hari ini, iaitu 29% lah daripada counter-counter yang bergerak lah, yang naik. So 123 dah naik sikit. Generally kalau sekiranya tuan-puan tengok dekat bahagian indices ni, dekat M+ punya platform ni, hari ni indeks buka ada sedikit bullish lah. Kalau tuan-puan nampak dekat sini, tadi jam 8 lebih tadi, dia menunjukkan penurunan untuk indeks FBMK LCI. So dah turun sampai pukul 9 tadi, turun sikit dan buat kenaikan balik. So generally untuk indeks hari ni, untuk short term dia kira kita anggap dia sebagai masih bullish lah untuk short term kan. Untuk indeks FBMK LCI short term kita anggap dia bullish sebab daripada harga buka tadi dia turun, lepas tu dia naik balik. So kita tengok pula sectorial index hari ni. Consumer product drop, industrial product drop, financial masih drop, teknologi drop lagi, construction drop, property ada naik sikit, plantation pun drop, dan healthcare pun drop. Apakah counter yang aktif pada hari ini? So kalau tuan-puan tengok sekarang dekat most active, normally memang saya akan tengok most active. Sebab apa? Kalau tuan-puan gunakan top gainers, dia kadang-kadang agak keliru. Sebab apa? Walaupun dia top gainers kan, kalau tuan-puan tengok transaction dia macam tak kuat. Okay, kalau tengok pada ni transaction, kalau letak top gainers and then tengok pada transaction, macam IAB ni okey lah 400 kan, walaupun dia top gainers, dia yang changes dia paling tinggi. Tapi macam Sedania, dia hanya ada 60 je dia punya transaction. So untuk sesuatu counter aktif pada hari itu, pada contoh kalau macam sekarang, kita nak transaksi yang tinggi. Sebab kadang-kadang kalau ada satu lot je membeli kan, tapi perubahan pada lot tu tinggi macam ni kan, macam SP Setia tiba-tiba dia duduk kat sini, dia macam consider gain dia tinggi tau. Tengok sini 250% dia punya gain dia. Okay, dalam tempoh berapa saat je ni, 250% kan, tinggi betul, betul-betul tinggi. Tapi ni tak boleh belilah si 1A ni kan, ini adalah call warrant tak syariah. Tapi satu je transaction ni, maksudnya ada seorang je beli, terus dia naik 250%. Seorang je beli, so tak aktif, dia tak ada volume, tak ada volatility. So sebab tu saya suka tengok most active. Okay, kalau tuan-puan letak most active, kita nak transaction tu yang tinggi. So lepas tu baru kita tengok dia punya changes. Kalau macam MMAG ni transaction tinggi tapi bearish. Alright, so kita tengok sikit MMAG ni, adakah dia punya carta dia bagus ataupun tak bagus. Kita tengok MMAG. Sekejap semua MMAG holding. Okay, tengok tuan-puan tengok daily chart dia dah sampai ke bawah. Macam saya punya cara, saya punya SOP kan, apa sahaja carta-carta yang ada, saya akan start daripada, untuk kajian lah untuk kajian carta, saya akan start daripada yearly chart ataupun chart tahunan. Maksudnya chart
12 bulan. Okay, chart 12 bulan. Kenapa chart tahunan? Sebab kita nak tengok dia punya wave dia. Adakah wave dia bullish ataupun wave dia bearish. Alright. So especially contoh macam MMAG ni, apabila tuan-puan buka je carta tahunan dia, tuan-puan dah nampak dah dia punya open dia dekat sini. Okay, open dia dekat sini and then close dia dekat sini. Itu cara untuk kalau sekiranya kita gunakan candle lah sebagai carta, bukan, cara kita gunakan candle sebagai cara untuk decide dia bullish ataupun bearish. Contoh macam ni, sekiranya tuan-puan nak tahu adakah syarikat ni long term dia bagus ataupun tak bagus, kita tengok yearly chart dia, and then kita tengok open dekat mana. So yang ni open dia dekat sini, sini dia open dekat sini, close dia dekat sini. So high dia dekat sini, low dia dekat sini lah, sama dengan close. So kita plot open, ambil pembaris senang. Open dekat situ, close. Okay, open dekat sini, close. Lepas kita pasang lah dia punya body dia. Lepas tu dia punya high dekat sini. So kita masukkan dia punya color dia. Okay, dia agak menarik sikit. Sekejap. Macam tu. Ini cara yang paling basic. Kalau tuan-puan nak tengok counter tu long term dia bagus ke tak bagus. Alright, so dapatlah candle yang macam ni untuk MMAG. Okay, ni candle macam ni. So secara logiknya lah, secara logiknya kalau candle macam ni kita tak pandang lah, sebab dia memang yearly chart dia bearish. Okay, yearly chart dia bearish. So normally kalau macam ni, obviously ini kita bagi sebagai Marubozu lah. Okay, Marubozu tapi red maru lah, red Marubozu, Marubozu merah yang solid. So kalau dia red Marubozu, chances dia nak naik macam tu logik ke tak logik? Macam tu tak logik lah, jarang. Dia boleh naik macam tu turun balik kan. Tapi generally kalau macam major wave pun dah macam ni, kalau kita gunakan Elliott wave punya principle untuk buat dia punya wave plot dia punya wave, memang out lah. Okay, sebabnya kosong dekat atas dah. Okay, macam saya selalu guna wave kan untuk plot. Kalau yang klien-klien saya yang selalu follow kita punya discussion memang tahulah kosong dekat sini, lepas tu satu dekat mana ni, 1, 2, macam 3, 4 kat sini. Tapi 4 dia dah lari dah. Pelik lah dia punya wave dia, macam pelik sikit lah, tak berapa menarik lah. So generally sini kalau tengok yearly chart dia nak turun lagi lah. Tu kalau tuan-puan tengok yearly chart. Kalau kita kecilkan lagi, tengok 6 monthly chart, obviously dia memang bearish lah, memang bearish yang kuat lah. Okay. Lagi satu dia punya, kalau contoh macam gunakan, kalau sekiranya tuan-puan gunakan indikator macam saya guna ni kan, kita boleh nampak ni dia punya bearish zone ni kat sini. Ni dia punya bearish zone. Selagi mana dia berada dalam bearish zone dan tak keluar lagi, so kita kita tak pilih lah kata-kata macam ni. Alright, and then dia pun masih berada dalam oversold area. Ini 6 monthly chart tau, chart yang besar kan, kita boleh nampak generally dia masih bearish. Sini pun masih dalam negatif punya momentum. So belum ada lagi tanda-tanda dia nak rebound lah. Okay. Even tengok 3 monthly pun masih strong bearish lah, masih dalam bearish zone yang kuat. Walaupun dia ada sedikit rebound kat sini, ada overbought sikit kan, tapi masih bearish lah kat situ. Monthly chart, kalau tuan-tuan tengok monthly chart pun dia dah sepatutnya dia dah habis lah dekat sini kalau tengok ini kalau untuk short term monthly chart ni masih lagi consider medium term lah. Sini area overbought dia. Okay, saya tutup ni sikit. Sekejap, bukan ni. Saya nak tutup yang CRSI ni, saya tutup sebab dia macam tak pakai sangat. Okay, kita ambil balik. Untuk MMAG ni, sini dari sini sampai sini
dia area overbought. Okay, dari sini, area sini sampai area sini adalah area overbought. Sini, area sini kan. Apabila ada crossing dekat sini dan dia mula menurun, so maksudnya area overbought dia dah tamat. Okay, apabila area overbought dia dah tamat, tuan-puan tengok dia punya volume pun dah mula menurun. Lepas tu kalau tengok indikator momentum yang saya pakai ni kat bawah ni, ni CMXH ni, OSOB ni, OBVMR ni, semua indikator-indikator yang saya pakai ni semua yang saya buat sendiri. Saya modify daripada built-in indicator lah, dan indikator-indikator yang orang dah share dekat built-in trading view saya modify, saya buat ikut saya punya preferences, right? So generally obviously kita nampak sini dah habis dia punya overbought, so memang expected memang dia akan turun lah, tapi kita tak tahulah stroke mana dia nak turun kan, tapi generally kita tahu dia turun. So daripada yearly chart pergi ke 6 monthly, pergi ke 3 monthly, ke monthly kan, obviously memang generally memang bearish, dia punya bearish punya pressure memang kuat lah. Okay, lepas tu kalau tuan-puan tengok pada weekly chart, okay, weekly chart, dari segi weekly chart ni, sini dia start dia punya bullish zone lah sampai sini. So kalau tuan-puan tengok dekat sini, area sini kan, sini dah ada dua tanda sebenarnya. Sebelum dia terjun tu dia dah bagi dua warning lah. Okay, pertama sekali sini dia dah habis. Untuk weekly chart lah, dia dah habis overbought. Sini pun dia dah overbought lagi sekali. So macam cycle lah, macam cycle punya apa ni, kita tengok market punya cycle kan, setiap kali ada overbought dia akan followed by, dia akan diikuti oleh oversold. Sini oversold, sini area overbought, sini area oversold kan. Habis oversold dia pergi overbought balik sini. So sini adalah area overbought dia. Okay, dan dia naik sikit sampai sini. So daripada sini kita dah tahu dia pergi ke bawah. So dia nak turun. Okay, walaupun harga makin menaik, indikator menunjukkan dia menurun. Sini macam untuk momentum kan, sini area overbought, sini area overbought, sini area oversold, sini overbought, ataupun ini momentum, momentum positif, yang ni overbought ni, tapi ni tak sampai. Tapi walaupun harga naik, indikator menunjukkan penurunan. Okay, indikator menunjukkan penurunan. So di sinilah kalau istilah technical analysis yang orang panggil sebagai divergent. Okay, divergent. Divergent ni macam pergerakan harga menaik, pergerakan indikator menurun. Dia macam dia melawan arus. Okay, dia melawan, dia mencapah, okay, di antara pergerakan harga dengan indikator. So kita tak expect dia akan terjun macam ni, tapi kita dah nampak dia punya kuncup ni. Kalau tuan-puan nampak dia punya kuncup ni, okay, dari sini kan dia dah mula menguncup. So ini menunjukkan dia punya bullish punya momentum dah habis. So bullish punya zone dah tamat. So normally 1, 2, 3, lepas tu dia akan tamat. Dia akan buat another 1, 2, 3, biasanya sampai 5 lah. 1, 2, 3 tamat. Lepas tu dia akan turun. So dah masuk bearish punya zone ni, memang kita tak expect lah, dia akan turun macam ni sekali. Tapi kita dah expect dia akan turun, cuma penurunan yang drastik macam ni lah, MACD ni. Even saya ingat kalau macam penurunan macam ni yang drastik macam ni kan, nanti company ni akan kena query lah. Dia akan kena query mengapa ada macam massive selling yang teruk macam ni kan. Alright, so itu macam MACD punya counter lah. So hari ni macam kurang sikit lah penurunan dia, tapi sebelum ni teruk. So kalau dah turun teruk macam ni, adakah dia akan rebound immediately? Normally tak lah. Okay? Normally dia tak akan rebound immediately. So apa yang akan berlaku, kita tengok lah. Semasa berada dalam fasa oversold sini, apa yang akan berlaku adalah dia akan dia akan menghabiskan dia punya fasa oversold tu. Dia akan cuba tamatkan fasa oversold tu. Habis je fasa oversold, then barulah price akan mula naik balik. So kalau kita tengok ni fasa oversold tak habis lagi lah. Okay? Tak habis lagi. Ada ini dah oversold sikit, ni dah oversold sikit. So dia ada dua kali sini. So tamat tu barulah dimulakan rebound. Tapi tak tahu lagi bila lah. Volume pun masih strong bearish. Okay? So kita tengok apa ni, gap down teruk. P-Trans pun sama kan. P-Trans pun kalau tuan-puan tengok,
P-Trans kalau tengok weekly chart kan, dia punya bearish zone dia bermula dekat sini. Dia bearish zone. Tapi kita tengok daripada time frame besar, dia macam untuk P-Trans time frame besar dia starting bearish, starting dia bullish. Memang starting dia cantik, okay? Bullish 1 2 3 4 5 kan. Starting bullish 1 2 3 4 5. Tapi kalau sekiranya tuan-puan gunakan Elliott wave, dia sebenarnya dah habis dah wave 5. Okey. Macam saya gunakan Elliott wave, kita dah plot dia punya wave dia 1 2 3 4 dan 5. So apa yang berlaku sekarang, dia dah masuk fasa correction untuk major wave A, B dan C. C ni yang sekarang lah. Tapi katakan kalau kita belum tahu dia akan nak buat C kalau kita belum tahu kan dia nak buat C, tapi kita dah tahu dia akan buat correction. So normally apabila dah habis satu cycle, macam saya ambil monthly lah, nampak jelas sikit kan. Kalau dah habis satu cycle macam ni, 1 2 3 4 dekat mana ni? Tak nampak ni. Kat sini 4 3 4 5 kan. Sini A, sini B, sini C, 5. So sini dah complete lah. So dia buat A, B, C, ataupun A, B, sini A, sini B. Biar betul lah, A, B dan C kan. Ini C, B dekat sini sebenarnya. Sebab B ni dia sepatutnya dia ada A, B, C macam tu. Alright. So ini A, sini B, sini C. So kita dah tahu 5 dah habis. Normally kalau siapa-siapa yang belajar tentang Elliott wave, apabila dah complete satu cycle kan, 1 2 3 4 5, so dia akan followed by, dia akan diikuti oleh major correction. Major correction ni normally orang tak trade dah. Normally kalau Elliott wave lah, kalau Elliott wave punya traders, major correction ni kita dah tak masuk. Sebab apa? Sebab correction untuk bullish wave adalah ke bawah. Okay, correction untuk bullish wave adalah ke bawah. Contoh kalau kita buat wave dia macam ni. Okay. Satu dia naik, satu naik warna hijau lah. Kalau untuk bullish wave 1 2 3 4 5 kan. Tinggi sangat. Kat sini lah. 1 2 3 4 5 kan. Apabila dah sampai wave yang kelima, kita dah tahu yang dia akan buat correction. So correction dia adalah A, B dan C. So major correction dia ada banyak lah. Dia ada zigzag correction, flat correction, triangle, and then combination correction, macam-macam lah. Tapi kita ambil yang basic pattern correction, dia memang ABC. Okay, A, B dan C. Apabila dah habis wave 5, kita dah tahu dah dia akan buat A, B dan C. So dari sini untuk siapa-siapa traders yang betul-betul berhati-hati, kita dah mula menjauhi lah. Sebabnya ini dari segi wave, kita dah nampak wave 5 nak pergi ke ABC kan. Dari segi indikator, yang indikator yang saya pakai ni untuk monthly chart, kita dah nampak dari sini dia dah mula keluar daripada overbought area. Okay, sini overbought area. So kita tahu cycle kan, kalau macam cycle OSOB punya indicator ni kan, also oversold overbought ni kan, dia start daripada oversold, dia pergi overbought. Okay, macam tu kan cycle dia. Lepas tu dia pergi oversold balik, overbought balik, oversold balik. Nanti dah habis, barulah dia masuk overbought balik. So pasaran apa-apa saham, apa-apa pasaran mana-mana lah semua chart dia memang ada cycle dia. So oversold overbought, oversold overbought. Okay, oversold turun, overbought naik. Ni sebelum ni dia naik kan, lepas tu dia turun pergi oversold, lepas tu naik pergi overbought, turun pergi oversold, naik pergi overbought, turun pergi oversold, lepas tu naik pergi overbought balik. Macam tu lah dia punya cycle dia kan. So lepas tu kita support lah dengan momentum punya indicator. So sini momentum maksimum lah, sini adalah momentum maksimum untuk bearish momentum. So generally habisnya fasa overbought nanti, oversold nanti, apabila habis je fasa oversold nanti, barulah harga akan start naik balik. Tapi bukan sekarang lah, sekarang ni masih strong bearish lagi kan. So nak naik balik tu mungkin akan memerlukan masa yang agak lama lah. Okay. Lagi satu, kalau tuan-puan tengok wave dia kan,
dia punya wave ni dia hampir cecah dia punya kosong ni, ataupun support yang paling kuat. Okay, support yang paling kuat dekat sini, ataupun saya panggil sebagai wave kosong lah, support yang paling kuat. Kalau sekiranya break wave kosong, habis cerita lah, end of story. Kita kena recount balik. Maksudnya kosong dia tak boleh kat sini dah. Kosong dia kena start daripada atas ni balik, barulah 1, 2, 3, 4, 5 balik lah. So tapi hopefully P-Trans ni tak adalah terjunam sampai break support. Okay, hopefully. Kalau dia berjaya rebound tanpa break support, maksudnya rebound dia akan jadi rebound yang very strong lah. Okay, hopefully dia tak break support lah. Okay, kalau tengok weekly chart pun dia dah masuk oversold. Cuma oversold ni tak habis lagi. Momentum punya selling pressure momentum pun dah mula nak rebound lah. Okay, so generally lepas ni kita akan nampak apabila oversold ni dah tamat untuk weekly chart lah, untuk P-Trans ni, apabila fasa oversold ni tamat, baru kita akan nampak buyer mula masuk. Sekarang ni kita tak nampak ada buyer masuk, sebab sebelum ni sini ramai buyer. Okay, buyer ramai kat sini. Okay, fasa ni bila ada buyer ramai kat sini, dia naik sikit kan, and then buyer dah mula jual. So bila buyer dah mula bertukar menjadi seller, dia jadilah fasa oversold kan, fasa oversold. Dalam fasa oversold, masa ni seller dah mula menguasai lah oversold kan, dia naik sikit kat sini, lepas tu turun balik. So dari sini naik sikit, overbought sikit kat sini, lepas tu masuk balik oversold kat sini. Sebelum dia terjun betul-betul ni, dia dah masuk fasa oversold. So bila dah break level 75 ke bawah ni, situ dah red alert lah, dah red alert yang dia akan terjun. Cuma kita tak tahulah dia nak terjun macam ni sekali kan. Ini macam unexpected punya terjunan. Tapi kita dah tahu dalam fasa oversold memang akan ada banyak marubozu merah-merah. So kita nampaklah dah ada banyak dah marubozu merah. Tapi sebaliknya, kalau dalam fasa oversold, overbought, ini fasa oversold oversold kat sini. Dalam fasa overbought, kita akan nampak banyak marubozu hijau. Marubozu hijau. Sini pun marubozu, ada sikit lah marubozu kat sini. So dia dua tu je sebenarnya, overbought fasa bullish, oversold fasa bearish. Kalau tuan-puan faham ni cycle ni kan, oversold overbought ni, senang sikit lah untuk kita buat kajian, kajian counter, right? So dalam fasa oversold memang kita akan expect marubozu merah. Dalam fasa overbought kita akan expect marubozu hijau, macam tu, alright. Tapi kalau tuan-puan tengok hari ni, sekarang ni nampak macam IAB ni macam ada bullish sedikit. Kita tengok sikit lah macam IAB ni kan. Untuk IAB ni, untuk dia punya chart dia start macam ni, 01 kan. Macam semalam kan, dia satu ni terus dia sampai situ satu dia. Tapi saya tak payah kira lah. Contohnya kita buat macam ni. Ini opening dia, okay. Sini opening dia, sini closing dia, sini dia punya body dia. So kalau tuan-puan tengok hari ni, dia buat candle yang sedikit bullish. Tapi adakah, persoalannya, adakah dia nak meneruskan marubozu? Persoalannya kan. Kalau tengok pada transaction, okey, dah tinggi, buy rate pun dah agak tinggi kan. Adakah dia akan meneruskan marubozu? Maksudnya marubozu ni dia kena naik macam tu lah kalau nak jadi marubozu kan. Dia kena naik tinggi macam tu kan untuk jadi marubozu. So apakah step-step untuk marubozu terbentuk? Dia kena ada wave dia lah. Ya, tu wave tu saya tak cerita lah. Okay, dan nanti tuan-puan kena masuk group saya lah untuk untuk lebih detail lah. Buka akaun dengan saya, betul PM lah. Jadi saya akan tunjuk. Alright, kita tengok sikit IAB. Okay, IAB ni kalau nak tengok major wave dia, yearly chart memang tak ada apalah, sebab dia belum cukup setahun lagi, baru berapa hari je. Okay, terus kita tengok time frame yang lebih kecil. Macam untuk daily chart, dia punya wave dia saya dah plot lah dekat sini. Sini dia punya open tau, dekat bawah ni, dekat 36 sen sebab dia IPO kan. So di sini 1, 2, 3, 4, 5. So
generally dia punya wave projection untuk untuk daily chart dia bullish. Okay, bullish 1, 2, 3. So dia punya projection dia daripada 2 nak ke 3 ni, dia dah 1, 2, 3, 4, 5. Dia dah lengkap 5 subwave. Alright, kalau tuan-tuan tengok ini saya dah buat kira-kira dah. 1, 2, 3. Belum, dia belum lengkap lagi 5 subwave. So sepatutnya kena naik sikit lagi lah. Okay, kalau tuan-tuan tengok one hourly chart 1 jam kan, ini wave 1, ni wave 2, A, B, C sini lah, kat sini wave 2, B dia kat sini. Okay, A, B, C, ni wave 1, wave 2, ni dia nak buat wave 3 lah. Sini masih lagi dalam fasa overbought. So most probably kita akan nampak ada Marubozu lah. Okay, most probably akan nampak ada Marubozu. And then dia punya subwave ni saya nampak ini 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ini adalah wave 1. So let's say kalau tuan-puan masukkan wave dia yang ni, minor wave dia 1, 2, 3, 4, 5. So ini adalah wave 1. Let's say ini kita letak sebagai ini perantaraan. So ini dia punya sub minit dia kecil, yang kecil betul. Okay, dalam ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. So kalau saya plot dia, sini adalah 1, sini adalah 2, ni adalah 1 kat sini, sini 2 kat sini, 3 kat atas ni sikit, dan 4 dan 5. So ini kita kena letak minor. So 3 sepatutnya kat situ, 4 atas sini, 5 kat situ. Alright. So yang ini dia duduk dalam ni kan, dia duduk di antara 1 nak pergi 2 ni. Dia tak boleh minor lah, dia kena minute lah. Okay, minute. So kena tukar color dia. Okay, itu dia punya wave. So generally untuk IAB, kalau tuan-puan tengok wave dia generally masih bullish lah. Dia generally masih bullish. Then short term wave dia masih ada momentum. Short term wave dia sepatutnya dia kena naik. Sebabnya dari sini 2 nak pergi 3 kan. So kalau kita plot, saya kecilkan sikit lagi. Saya besar kan. Kalau kita plot ni, daripada wave 2 nak pergi ke wave 3, dia tak lengkap lagi dia punya subwave dia. Saya masukkan ni 0, 1, 2, 3 sepatutnya kat sini lah. Okay, mungkin dah nak habis sikit lagi lah, 4, 5. Tapi ini hanya projection je lah. Dia bukannya confirm potong jari jadi, tak lah, kita tak tahu. Tapi projection lah. Projection ni sebagai, kita panggil sebagai guide. Untuk guide adakah harga nak bergerak ke arah situ. Kita tahu dia punya arah dia, cuma kita tak tahu berapa cepat dia nak pergi ke situ. Alright, dia cuma guide lah. Okay, so generally kita nampak dia masih, volume masih menaik, masih dalam area overbought, dan momentum pun masih tinggi. So beberapa indikator ni menunjukkan yang dia masih ada possibility untuk jadi bullish wave, untuk jadi bullish wave. And then dia punya subwave pun masih cantik lah, masih cantik untuk dia meneruskan kenaikan. So itu contoh lah, contoh kalau tuan-puan betul-betul nak buat kajian berdasarkan LA wave. Sini pun sebenarnya kita boleh plot dah sebenarnya dia punya subwave dia kan. Tapi untuk subwave intraday ni dia tricky sikit lah, sebab banyak faktor yang kita kena ambil berat. Dia ada juga 1, 2, 3, 4, 5 dia kat sini Tak apalah, itu tuan-puan belajar nantilah. Alright, okay. Kita tengok lagi. Okay, Pharma ada tanda seru. Tanda seru ni PN17. So kalau ada tanda seru, anytime je syarikat ni boleh kena tendang daripada bursa. So kita tengok sikit lah Pharma ni okey ke tak okey ke, dia punya carta dia kan. Kita tengok Pharma. First tengok yearly chart dia.
Daily chart dia okey, cantik je wave dia. Cuma itulah PM17 kan, masalah juga PM17 ni. Kalau tengok wave dia dah 1 2 ini wave besar dia lah 1 2 3 4 5 dia ada A B C. Sini dia punya A, sini dia punya B, sini dia punya C. So kena tunggu habislah dia punya C dia. Okey. Okey. 1 2 3 4 5 A B C. Sini A untuk major wave lah. Kita ambil A kat sini, B dekat sini, C dekat sini. Tapi C ni tak habis lagi. Ini utama. Alright. Untuk short term dia bullish. Okay, short term dia bullish. Cantik. Dia ada kenaikan. Monthly chart pun bullish. Cantik. Cuma itulah PM17 masalahnya. Tuan pun nak trade counter-counter yang PM17 ni kena hati-hati betul lah, sebab dia anytime dia bursa boleh tendang keluar daripada pasaran. So walaupun dia bullish untuk short term, okay, kalau tuan pun tengok weekly pun cantik ni sebenarnya. Weekly dia cantik dia dalam bullish punya zone, dah keluar sikit lah daripada overbought, tapi masih peringkat awal masih peringkat awal. Momentum pun masih ada, volume pun masih cantik. Dia punya ticker chart pun cantik ada bentuk lah 0, 1, 2 nak pergi ke 3 kan. Tengok daily chart. Daily chart pun cantik. Kalau tuan pun tengok daily chart ni kan. Cuma itulah masalah dia PM17. So kalau PM17 ni risiko tinggi, memang kena betul-betul ambil risiko tinggi lah kalau tuan pun nak trade. Okay, tengok daily chart dia. So ini daily chart dia. Sini overbought, sini oversold kan. Oversold dah hampir tamat. So kalau oversold dah hampir tamat, maksudnya buyer dah mula masuk. Sini pun momentum dah mula naik. So generally dia akan membuat kenaikan lah. Sini dia punya dia punya apa ni, target resistance dia kat sini. Saya ingat ni dia punya target resistance dia dekat area sini. So untuk pharma ni short term dia bullish. Short term dia bullish. Momentum pun dah ada, volume pun dah almost cross menaik, maksudnya volume mula masuk. Oversold area pun dah nak tamat. Momentum kat sini kan dah mula cross naik. And then ticker chart sekarang pun cantik kan. Transaction tinggi, buy rate tinggi. Ticker chart pun ada bentuk. Cuma satu je lah masalah dia. Dia ada PM17. So kalau kita tengok dekat announcement kan, PM17 ni masalah lah 4 November. 4 November ni tak lama, baru je kan PM17. Pharma Niaga Berhad, the company. Monthly announcement pursuant to practice note 17 of the main market listing requirement of Bursa Malaysia. So dia kena berusaha lah untuk keluar daripada PM17. Macam Capitala kan, dah berapa lama Capitala PM17 tak kena reject pun lagi daripada bursa kan. Masih je duduk dalam bursa lagi, tak kena tendang lagi. Okay. Tapi untuk pharma ni, kalau untuk short term punya wave dia agak cantik. Cuma dia PM17 je, itu je masalah dia. Yang lain-lain cantik lah. Bagi saya macam daily chart dia okey, monthly chart, weekly chart cantik, monthly chart cantik, major wave pun okey. Cuma tu je lah PM17. Tu je. IAB tak ada masalah kan. IAB nampak menarik lah. Tangku tengok Tangku. Saya tak nak komen banyak-banyak lah. Hari ni just sekadar nak share sikit-sikit je. Ini major wave Tangku. Major wave masih bullish. Okay. Ini major wave projection dia. Dia start bullish dekat sini. Ni yang edit wave punya numbering lah yang saya dah letak. 1, 2, 3, 4 dan 5. Tapi 3 ni kan almost dah nak maksimum. Sebab kalau tuan-puan tengok dekat sini 1, 2, 3 ni kan, saya dah jangkakan dia akan buat 4. Okay, dia buat 4. Sebabnya sini dah overbought, dah tamat. So dia dah masuk dalam oversold area. So oversold area ni adalah tanda aras yang kira macam agak strong lah untuk dia buat bearish punya wave kan. Kita dah letak siap-siap dia nak buat A. So dalam wave A dia ada yang pattern 333, 335, 535 kan.
Tapi normally kita ambil yang pattern 535 lah Macam A ni kita letak kat sini 1, 2, 3, 4, 5 macam tu kan. So 1 kat sini, 2 kat sini, 3 kat 2, 3 kat bawah ni kan, 4 sini, 5 kat sini. So dia menurun lah dia menurun lah 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun kalau tuan-puan tak nampak dia punya wave, kita boleh je pasang dia punya gelombang ni kan, macam tu. Macam tu lah. Itulah wave. Itulah nama dia wave kan. So dia buat A, B dan C. Ini projection, sebab wave ni memang tujuan dia untuk buat projection lah. Okay. So lebih detail lah kalau tuan-puan belajar cara guna wave, tuan-puan akan dapat membuat kajian counter apa-apalah, tak kisah saham ke, FCPO ke, kripto ke, dengan lebih detail. So kita tahu every turn, every corner kita tahu kan, dia punya pusing kat mana-mana kita tahu. And then yang indikator kat bawah ni as a supporting indicator lah, dia support. Betul ke kita katakan macam contoh wave 3 kat sini, betul ke dia wave 3 dekat situ? Dan kita tengok lah overbought dia dah nak habis, dia dah masuk oversold, momentum pun dah memang dah maksimum kat situ, dah menurun. So generally high chances lah yang dia dah habis, and then dia nak buat wave 4. Tapi dalam wave 4 ada ABC. Lebih kurang macam tu lah. So untuk tangguh short term, walaupun dia naik, generally dia nak menurun. Okay, walaupun dia naik untuk short term, okay, tengok agak sini dia naik. So generally dia nak buat wave 2 kat sini kan. Generally dia nak turun. Okay, generally dia nak turun. Tapi short term nak naik dulu. So risiko lah. Sekiranya tuan-puan nak trade, dia agak risiko. Macam tu lah. Okay, that's why kalau nak belajar betul-betul untuk analisa market, kena betul-betul menguasai ilmu elite wave lah. Okay, tak ramai orang ajar. Jadi even ada juga lah yang sifu-sifu elite wave, tak ramai. Ada yang mengajar, tapi mahal lah kalau sekiranya tuan-puan ikut kelas dalam 2,500 macam tu, kelas elite wave lah. Alright, kita tengok KAB. KAB ni dia pump hari tu, dump kuat, teruk jugalah dia dump, tapi tak nampak lagi. Okay, Mega FB bagi saya agak menarik. Sehari tu saya dah agak ada komen dalam grup klien. Kita tengok long term wave dia. Long term wave dia cantik sangat-sangat. Cantik sangat-sangat. So kalau tuan-puan yang belajar wave kan, kalau tengok dia punya elite wave, dia memang teruja lah. Memang teruja kan. Tengok wave dia, wow, cantik macam tu kan. So tengok 1, 2, 3 dia kan. 3 tak habis lagi, tapi almost nak habis lah. Okay. Alright, so ni 1, ni 2, dia buat 3 kat sini. So ini adalah ada hammer kat sini kan, tapi hammer tu bukan hammer yang significant. Walaupun tuan-puan belajar kan, candlestick ada hammer sepatutnya reversal kan, tapi hammer di kat atas. So dia nak buat 4 dah sebenarnya, untuk short term lah. So generally indikator pun support lah yang dia nak buat 4. Okay? Sebab sini dah overbought dia dah tamat, dia pergi ke oversold. So oversold kita akan nampak Marubozu. So generally kita akan expect dia akan mula dah muncul candle-candle merah yang panjang-panjang. So kena berhati-hatilah, risiko tu dah tinggi lah sebenarnya. Okay? Walaupun dekat sini nampak macam dia nak buat Marubozu juga, nampak gayanya, tapi tak, saya nampak kalau tengok dekat sini tak lah. Walaupun tuan-puan mungkin tuan-puan akan anggap dia nak break kan, tapi bagi saya kalau dia break sekalipun, dia macam dia bagi harapan palsu je. Harapan palsu untuk terjun lagi bawah. Right? Macam tu lah. Okay, sini pun ada bentuk tapi tak kuat lah. Walaupun transaction tinggi, buy rate tinggi, tapi tak kuat. Kita tengok tadi saya tak puas hati dengan FBM KLCI tadi. Macam ni dia punya candle ni kan. Teruk betul lah candle. Candle dia tak cantik. Oh yelah, betul lah, dia dah terjun. Okay.
Dah terjun balik. So okey, kita plot balik Kita plot balik FBM KLCI punya candle yang latest. Kali ni kena gunakan candle merah lah. Sini open. Ini just refresh lah daripada tadi. Sini close. Sini low. Sini high. So dia punya open dekat sini, close dekat sini. So open lagi tinggi daripada close. Open atas, close bawah dah. Dia close lagi rendah daripada open. So merah lah. Kan? Macam tu. Panjang dia punya sumbu dia. Macam tu lah. So itulah candle dia. So hari ni FBM KLCI merah menyala. Alright, macam tu lah. Okay, so tu penutup untuk sesi hari ini. InsyaAllah nanti next saya akan buat lagi ulasan-ulasan berkenaan dengan counter-counter. Mungkin kalau saya rajin insyaAllah hari-hari lah. Tapi tengok pada follower tak ramai. Yang follower tak ramai kan. Jadi yang follow live pun berapa orang je. Seorang. Tapi tak apa, saya record nanti insyaAllah. Nanti saya akan share balik recording ni. Tuan-puan yang terlepas sesi ni, InsyaAllah boleh tengok recording. Alright. So terima kasih kepada yang follow. Terima kasih yang dengar. Saya amat-amat bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahualam. Kita tutup sesi pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana saya nak